seorang wanita yang berada dalam keadaan berlumuran darah di sebuah apartmen di Medan Nipah, mengatakan wanita berkenaan tidak bergerak. Jadi berdasarkan maklumat tersebut, pasukan polis daripada Bahagian Siasatan Jenayah IPT Melaut dibantu oleh pasukan K9 IPK Pulau Pinang dan Forensik IPK Pulau Pinang telah melawat ke lokasi kejadian. Dan apabila sampai di lokasi kejadian, mendapati tempat kejadiannya adalah merupakan sebuah apartmen 9 tingkat, yang mana lokasi kejadian adalah di tingkat 3 apartmen berkenaan. Dan rumah yang dimaksudkan ini merupakan sebuah rumah yang mempunyai 3 bilik. Dan hasil pemeriksaan lanjut oleh pihak forensik telah menjumpai orang wanita yang telah disahkan oleh pihak PKM telah meninggal dunia. Dan pemeriksaan pada tubuh wanita ini telah menjumpai kecederaan, iaitu kesan kelar di bahagian leher sepanjang 13 cm, di bahagian dada dan juga di bahagian perut serta di belakang telinga. Dan 2 bilah pisau telah dijumpai juga di tempat kejadian, yang mana satu pisau ada kesan darah yang disyaki mungkin digunakan dalam insiden ini. Berdasarkan keadaan ini, mungkin dalam tempoh 24 jam bagaimanapun ini akan disahkan oleh pakar forensik lah, setelah postmortem dibuat nanti untuk mengetahui tempoh kematian si mati ini lah. Mangsa diikat ke tak? Semasa sampai di lokasi kejadian, mangsa ni tidak diikat. Walau bagaimanapun kita ada berjumpai, pasukan forensik berjumpai tali dan juga ada kesan ikat di bahagian kaki dan lengan. Dipercayai mungkin ada diikat sebelum ini, tapi itu pun kita akan jalankan siasatan lanjut, dan laporan postmortem nanti akan mengesahkan dari segi kecederaan dan juga ikatan atau seumpamanya yang dibuat terhadap si mati inilah. Suspek dalam kes ini seorang warga negara Bangladesh, lelaki, telah melarikan diri, dan butir-butir suspek ini kita telah perolehi dan kita akan menjalankan siasatan lanjut untuk mengesahkan lupa